والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kata Syekh kita rahimahullah, inilah satu martabat yang paling tinggi yang boleh diterukai oleh manusia dalam makrifahkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan dirinya dengan arti kata yang sebenar. Dia adalah seorang manusia yang tetap berada di sisi Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Kata inilah yang tersebut tu satu martabat, satu peringkat yang paling tinggi, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peringkat hak manusia dapat, Allah Ta'ala dapat ni martabat yang paling tinggi yang boleh diterukai oleh manusia dalam memakrifahkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa dia makrifahkan diri dengan Ta'ala, dia tu dapat terukai, dapat ukar, dapat tahu, dapat boleh, dapat reti dan dapat faham. Siapa ada makrifah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud sebut makrifah dengan Allah, mana kita tu ada dengan Allah, berjalan dengan Allah, makan dengan Allah, tidur dengan Allah, kerja dengan Allah, menega dengan Allah, tu maksud makrifah. Mana semua tikah laku gerak kita tu Allah Ta'ala seorang di atasnya, baru boleh kata makrifah. Selagi tak dapat benda tu, tak dikatakan makrifah. Tu mana makrifah tu. Mana manusia mana dalam mempermakrifahkan dirinya dengan Allah SWT, maka manusia itu boleh diterukai, boleh terbuka. Martabat ni. Maka maksud memmakrifahkan diri, berarti dia kenal diri dia. Kata kita ni siapa dia, Allah tu siapa dia. Itu kita ngaji, fikir tengoklah. Tu maksud makrifah. Gerak gigi dia tu Allah belaka. Jalan dia, semaya dia, puasa dia, mendebah dia, menyakur dia, membatang dia, buat kerja, semua tu dia berasa Allah SWT gerak giginya. La tataharaku zarratun illa bi'iznillah. Itu dikatakan orang manusia dapat makrifah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan dirinya. Dia kenalkan diri dia seorang. Kita kenal diri kita. Kenal kata kita tak ada. Kenal kata kita tak kuasa. Kita lemah. Kita tak pandai, kita tak reti. Itu maksud kenal diri. Maksud kita tak ada. Itu maksud kenal diri. Kena aku ni nama Abdullah, itu bukan gitu. Maksud kenal diri ni kenal kata kita tak ada. Dengan arti kata yang sebenarnya, cakap apa sebenarnya, maksud saat ni tu, kata manusia tu makrifahkan diri dengan Allah SWT tu, berarti dia, manusia tu adalah seorang manusia yang tetap berada di sisi Allah di dunia dan akhirat. Itu maksud kenal diri. Kalau kita sentiasa sedek dengan Tuhan,
Mana gerak kita, gerak Allah dah, bukan kita dah. Itu maksud tetap berada di sisi Allah. Mana cakap apa kita, gerak kita, tikah laku kita, menyawa kita, hidup kita, kanak kita, kuasa kita, ilmu kita, apa saja, itu gerak Allah Ta'ala, bukan kita dah. Kerana asal kita tak ada. Itu maksudnya. Itu maksud kita duduk si Tuhan dunia akhirat. Duduk kali Tuhan. Maka takap apa demo ni, dia ada kacik majak. Maksud duduk sisi Tuhan bukan duduk sekali Tuhan. Bukanlah tu. Gitu. Kerana Tuhan tidak bertempat usul kita tu. Tuhan tidak bermakan. Tuhan tidak berhulul. Tuhan tak ambil tempat. Tuhan tak ada jihad. Maka apabila disebut dalam Quran ada pihak, ada tempat, itu kena takwil. Cakap apa? Majaz. Itu cakap apa? Majaz dia panggil. Kerana istilah buat mak tasawuf ni, dia kacak majaz je, tak kacak betul. Dia tak kacak betul. Kacak jalan majaz. Kacak jalan sini. Kacak jalan kinayah. Kacak jalan penyemeh cakapannya. Penyelapar. Waalaikumsalam. Itu. Maka berarti tetap berada sisi Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Berarti kita berasa Tuhan ada retah kita nak minit, nak ketika, berarti tu apa kita duduk kali Tuhan. Kalau kita tak berasa ingat kata Tuhan ada retah kita tak ada duduk dengan Tuhan. Tu maksud duduk kali. Tu maksud duduk kali. Sebab Tuhan kata wallahu ma'akum aina ma kuntum. Tu dah Quran kata Allah Ta'ala serta mana, Allah Ta'ala serta kamu. Aina ma kuntum, di mana kamu ada. Muduk mana tu ada sekali. Tu layak tu makrifah dah lah. Tapi kalau kita tak ngaji kita makrifah, kita tak pergi kat ni, pergi kat ni. Pergi kat usul, pergi kat lain. Dia tak serupa. Jalan lain tu. Lain lubuk, lain ikan, lain padai, lain belalai. Lain tuai, lain gagah. Dia tak serupa. Lain. Ayat Quran gitu. Ayat tu ayat siap dah. Wah Allah Ta'ala tu ma'akum serta kamu. Aina ma'akum tu di mana ada kamu. Kita duduk mana Tuhan ada kali siapa? Mana Tuhan ada retah, kita tak lucut dengan Tuhan, tak tinggal Tuhan. Cuma kita rasa tak rasa, pahal tak pahal, tu kita, Tuhan tu tak tinggal sama kali. Kalau Tuhan tinggal mati tu, Tuhan tak hadir tu. Bahawa Tuhan tak retah, nak tu mati. Tuhan tak hadir dah panggil. Lucu kan Tuhan? Tu baru lucu. Cuma dia ke makrifah ni, kita nak ke balik kita. Kita rasa macam Tuhan royak tu. Tu ya. Tu ilmu makrifah. Bukan ilmu kena pikul, kena sujud, kena semaya, kena tidak, kena tak ni. Ilmu rasa tu, ilmu makrifah. Apa nak kata Tuhan nak makan kopi kat mana? Tu silap. Cong ah. Kecek tu tak betul dah tu. Mula paling ilmu rasa. Gitu. Tu ilmu makrifah, ilmu besar rasa kita tu duduk dalam kata Tuhan. Lalu Tuhan tu ada Quran tu. Mu hadap mana Tuhan ada duduk situ lah. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana kamu hadap Tuhan di situ. Mu hadap mana Tuhan ada di situ. Tu cakap apa tu dia kena tak boleh bakal betul tu. Kerana usul kita maklum Tuhan tidak bertempat, Tuhan tidak berpihak. Tuhan tak naik turun, Tuhan tak gerak, tak dia. Kalau benda makhluk mustahil. Sebab tu makhluk tak gerak, tak dia, benda tak ada. Tu kita. Tu kalau makhluk Tuhan tak gerak, tak dia, ada. Kita nak ukur tak boleh kita tu. Gitu. Tu maksud tetap berada di sisi Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dua sekali Tuhan. Mana? Perasaan manusia tu, dia berasa Tuhan dia kata sama. Dia berjalan, dia akak tangan, dia cakap, dia tengok, dia dengar, dia rasa, dia kanak, dia cium, dia bau, dia apa. Semua tu kata hai Tuhan. Tu masuk di sisi Allah. Dan di akhirat nanti, esok tu,
mereka akan ditempatkan bersama para rasul-rasul, aulia, nabi-nabi. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna mislahum. Allahumma ja'alna mislahum. Mereka ini duduk sekali dengan rasul-rasul dan aulia dan nabi-nabi dalam menepati dalam menikmati bukti yang tertinggi. Dia duduk fok ni, tak nak kacau. Duduk dengan rasul, duduk dengan wali, duduk nabi juga. Ini orang dapat martabat ni. Dapat nafsu radiyah, mardiyah, kamilah. Apa kita usaha lah? Usaha fikir, usaha wa'amal, usaha zikir. Maka maksud amal tarekah zikir dah, amal zikir tu tarekah. Kita jangan pasal pelik lah. Kena timur tarekah. Timur zikir tu timur di guru 100 ke 200 ikut dia lah. Tu tarekah. Bukan tarekah belah mana tu dak. Ni kita boleh timur tarekah tu bahasa bangga, bahasa kendom. Bebetai tu silap dah. Yang jadilah tu tasawuf kita tak pergi tu. Tasawuf kita jamai pan orang panggil. Dia duduk situ lah. Dia guna habis tu pekoh tu tasawuf 3 ilmu tu kena ambil habis. Dia. Bukan sembahyang puasa aku cukup dah. Dak. Aku boleh baca sunat, aku boleh baca sunat, aku boleh baca Quran, boleh amal zikir. Tu tarekat suku, makrifat tasawuf dia suku, tu lain tasawuf baik hati. Dia lain tu, lain kerja ilmu tu lain. Tu kerja tasawuf. Tu. Mana tu kita nak dikira habis tu. Jangan ada takabur, jangan ada ujuk, jangan ada riya, jangan ada sem'ah. Jangan ada marah, jangan ada apa. Jangan jahat skor tak molek, kena buat tu biar habis. Gitu. Baru dapat ilmu rasa. Baru dapat ilmu makrifah, ilmu rasa baru dia boleh. Ni kita nak bahasa kita lebih, bahasa kena. Bukan dia. Bukan dia. Habis. Ini orang dapat martabat nafsu radiyah. Betul mardiyah. Hingga sampai kamaliyah. Maka demo ni, di akhirat nanti mereka akan ditempatkan bersama para rasul-rasul, aulia, nabi-nabi dalam menikmati bukti yang tertinggi lah. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran. Wa may yuti'illaha war rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, siapa-siapa patuh pada Allah, taat Ta'ala dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama orang yang diberi nikmat lah. Orang itu serta mereka dapat nikmat tu. Itulah Nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Itu. Siapa taat Ta'ala dan Rasul, tu tempat duduknya. Alhamdulillah. Maka mereka itulah. Barang siapa taat Ta'ala dan Rasul tu, teman, mereka itulah nabi-nabi. Mereka itulah nabi-nabi, rasul-rasul, siddiqin, syuhada dan orang soleh tu. Teman sebaik-baiknya. Tu teman kawan. Pimpinan tu teman.ที่แท้จริง saya hak molek. Tu wahasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baik mereka itulah rafiq. Rafiq ni bukan teh. Jadi kawan, jadi teman. Gitu. Apa kita hidup dengan nama tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usah diri masing-masing lah. Saya juga diperingatkan
seeloknya, sebagusnya kita ingat bahawa bermulanya kita mula dari saat tercapainya seorang murid itu kepada mentabak wali kecil. Mula-mula tu kita dapat dah dapat seorang murid itu kepada mentabak wali kecil, iaitu pada nafsu mardiyah. Tu dalam wali kecil lagi tu. Radiyah mardiyah huk kamaliyah tu salah. Gitu. Itulah pada nafsu mardiyah, maka timbullah sifat-sifat agung. Alhamdulillah. Maka timbullah sifat-sifat agung, sifat yang paling tinggi, sifat yang paling mulia. Sifat yang paling besar, yang paling elok, yang dimiliki oleh seorang wali. Tu ada, Tuhan bagilah sifat tu. Mana iaitu adalah berkat, keramat, mulut masing, dan lain-lain. Banyak lagi lah. Tu. Mereka siapa nafsu mardiyah wali kecil ni dapat sifat ni dah. Dapat berkat, dapat keramat, mulut masing, kata jadi nak boleh. Minta boleh, bagi minta, bagi boleh, bagi kanak, bagi jadi. Allah. Dan lain-lain lagi sifat yang tak boleh dimiliki oleh manusia biasa. Manusia biasa Nabi Ta'alif ni. Nabi Ta'alif dia niat tu jadi. Kun fayakun. Nanti. Ini juga royak jangan nak. Ni royak oleh orang siapa mentabak nafsu mardiyah, itu Tuhan baginya. Itu Tuhan bagi. Tapi ada jalan istidrak pada, jangan. Kita jangan sedak sangat. Na'udzubillah min zalik. Ada jalan istidrak, jalan pemua, jalan makri. Tu takut sekali tu. Allahumma inna na'udzubika al-makri wal istidrak. Jauhlah berarti budaya dan daripada pemua. Itu minta Tuhan jauh pas sebelah. Ini yang paling takutlah sekali. Sebab tu ya, kita tak boleh tinggal ilmu. 3 ilmu tu yang tinggal. Fiqh khusus tasawuf jangan tinggal sama sekali. Walau keramat tu kan menayal, tapi Tuhan tak mayal bukan dia. Itu panggil istirahat. Boleh puasa tak puasa, bukan dia. Walau tak aku nampak duduk Mekah, bukan. Tak panggil wali, tak panggil keramat, panggil istirahat. Kita ada gaduh tu. Jangan. Dan beringat situ, jangan ingat situ. Kena jangan celumu, jangan keliru, jangan apa, jangan. Buat amal sudah. Kita mengaji maidah ke, fiqh kita mengaji dah. Usul kita mengaji dah, tasawuf mengaji dah, buat amal tu. Tak nak gaduh nak apa dah, buat amal sudah. Tu kerjaan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, tu kata Allah Taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins, dan tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk mengabdi kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya'budun. Kita memperhamba diri kepada Allah Taala. Mana kita hantar balik semua amalan semua kita klik pada Allah. Itu. Tuhan suruh hantar klik dia. Itulah Tuhan jadi kita hikmat betul pekerjaannya. Hantar dah, dia jadi dah hantar klik. Benda tu tak kena nak keramat, mulut masing, berkat tak kena nak. Tu dia jadi sendiri benda tu. Tuhan dia beritahu apa tak dia lah. Itu halak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang siapa nafsu mardiyah. Pendek cakapan, rekah cakapannya, apa yang dilahirkan oleh perangannya itu, oleh perangai orang nafsu mardiyah, adalah boleh disifatkan barang dipitak, barang boleh, barang khandak, barang jadi. Kecek pe tu pun sedap dah je. Allah, alhamdulillah. Barang mitak, barang boleh, barang khandak, barang jadi. Tapi minta jauhlah makri wal istidrat. Allahumma inna na'udzubika minal makri wal istidrat.
Manakala di peringkat tercapainya pentabak wali besar pula. Manakala diperingkatkan tercapainya martabat wali besar, itulah martabat nafsu radiyah atau kamaliyah. Dia radiyah, mardiyah, kamaliyah dulu. Radiyah dulu, tak apalah. Dia putar belik ke mari ke dia. Maka siapa nafsu kamaliyah ni, tu panggil wali besar lah. Kita radiyah, mardiyah atau kamaliyah. Ataupun kamilah. Apa ni panggil wali besar lah. Maka timur pula sifat-sifat kesaktian ke atas dirinya. Timur hak pelik lebih hari ni lagi. Sifat-sifat kesaktian, sifat-sifat ketinggian ke atas dirinya. Itu siapa nafsu kamaliyah atau kamilah. Di sini semua kelakuan yang diterbitkan dari dirinya itu tetap akan diredai Allah Ta'ala semuanya. Alhamdulillah. Semua apa saja terbit dia tu semua terreda semua. Siapa nafsu tu kamaliyah, nafsu kamaliyah atau kamilah, semua tu duduk dari reda Tuhan. Allah. Secara macam mana tu? Sebut. Macam mana? Sunutan. Lana tulis tu. Dia tulis lana tu. Tak ada lafaz tu. Tak ada kat lafaz tu. Dia kitab ni ada dua tulis ni. Tulis main tulisan ni boleh balik Kelantan ni. Dia lepas tu tulis saya duk baca dulu tu jadi banyak nak jatuh jadi gitu. Malu lah. Tu lugah Kelantan tu. Lugah tempat dia. Semua di sini, semuanya kelakuan yang diterbit dari dirinya itu tetap akan diredai Allah Ta'ala secara sanutan. Itu baca itu maknalah makna apa tu alam. Sebenarnya secara semua tu terreda semua. Pada hak tertinggi ini, para tasawuf mensifatkan kelakuan begini sebagai kun fayakun. Jadi puak ahli tasawuf yang panggil orang siapa mentabak kamaliyah atau kamilah ni, yang panggil orang ni kelakuan puak ni panggil sebagai kun fayakun puak ni. Bagi minta, bagi boleh, bagi khandak, bagi jadi. Kata jadi, benar kun fayakun. Tu orang nafsu kamaliyah. Allah. Habis. InsyaAllah. Habis itu. Bab ke-6. Habis itu. Berah. Itu cara nafsu kamaliyah apa yang panggil naik pada hoksuk lah. Maka ada klik siapa kamaliyah, dia klik pukatib lah ni. Dia duduk pada support orang awam lah. Dia menego, dia buat kebun. Itu je. Dia siapa kamaliyah. Tu. Kerana masuk nafsu mutmainnah radiyah mardiyah tu masa tu tengah nak gila bang. Tengah nak mabuk. Tengah tu mana sana tukar tu tengah nak gelegak. Air tu buat dia gelegak dalam payah tu. Masa tu tak pakai kari. Kadang tak semaya, kadang tak puasa, tak apa. Tuan tak khabar. Ni tuan tak khabar. Tak semaya. Bukan dia tu buat. Perasa kata siapa tu menjai. Ni siapa nafsu radiyah mardiyah ni dia duduk kat ni. Dia tak khabar ke diri dah.
Macam Rabi'ah duk berjalan tah batah duk hungar di Mesir gitu. Jumpa Nabi Hasan Basri. Oh ya tahu belah mana Tina tak katuk kepala. Dia gagal. Aku dah hamba abeku. Tu masa tu dia gelegak tu tak khabar apa. Tu tak arai. Dia tak khabar. Dia duk pano bagi. Wak dipikir dia tu ke siapa tu tak berasa tadi ada bih. Tu pano. Ni kita lagi buat. Pasal kata siapa. Bukan. Tapi lain nasib manis lain. Tapi manis ingat sendiri. Cik manis kita buh menisah. Ni tak ada buh nisah apa. Tapi tu. Tapi kakak kena buh juga lah. Butir ragi dia kena ada juga. Adat dia tak boleh tinggal hukum adat tu. Gila muduk mana hukum adat tu ada situ lah. Dia tak boleh tinggal hukum adat tu. Dia. Tu. Bopah naik nafsu kamaliah. Sedar. Bawa sedar pak tu khabar dia lah. Ni pan dah habis dah. Lepas tu klik nafsu. Ataupun mutmainah. Ada dulu kata klik pada mutmainah. Hak kamaliah tu dia klik pada mutmainah. Mana 20 kati. Dia makai puluk pada mu menebah, menyakum, matang, menega apa. Perkati lah. Pergi biasa dah. Akhir tak kenal wali. Dan kait dia siapa nafsu kamaliah tak kenal kata wali. Tak kenal kata wali. Kan duduk menega. Yang perhata wali dia tak menega. Okay? Duduk bila sobah. Wasbih kata tekak. Duduk bila tangi. Maka kali sini habis. Tak ada dah sembilan tu. Dia tak ada dah. Dia duduk menega. Duduk menyakur. Duduk menebah. Duduk menani. Duduk berjeruh. Lepas nak wali penambah duduk menebah. Itu. Dia apa naik siapa kamaliah. Dia suuk dah. Dia klik berkati. Gitu. Itu cara dia gitu. Lepas tu kak panggil jahil, alim, alim jahil. Klik pada tak pandai klik. Pandai tapi tak pandai. Alim tapi jahil. Jahil, alim. Jadi rupa tu. Malah tu tak ada apa ni. Tak apa. Habis. Bab ke-6. Guru mursyid. Ni cara kita nak kenal guru mursyid pula. Balah mana rupa guru mursyid ni. Kerana saya kita berkata, mu nak tahu panjang lebar, mu carilah guru makrifah dan guru mursyid lagi pula makrifah. Lalu mana rupanya kita nak kenal dia tu. Tu nak kenal rupa guru mursyid. Dalam bab-bab yang lalu, kita telah banyak dah memperkatakan tentang apa yang dinamakan guru mursyid. Tu je banyak sama. Lepas mari dia disebut itu, mu nak mu kecelah pak guru mursyid. Bagi kita nak kecil mana ni, hati tak promel dia royak ni. Tak promel dia. Di mana seorang yang hendak menuju ke jalan makrifah kepada Allah Ta'ala, kita nak tuju pada makrifah Tuhan, nak kenal Tuhan, sebenar-benar kenal. Hendaklah berguru pada guru-guru hakiki dan makrifah lagi pula mursyid. Tu jalannya dia. Dia nak guru mursyid tu bukan bab makrifah saja. Fiqh pun kena guru mursyid. Tasawuf pun kena timur guru mursyid. Usul pun kena timur pada guru mursyid. Apatah ilmu makrifah. Bukan lebih lagi. Pasal kalau kita tak timur guru mursyid fiqh mengaji bukan guru mursyid, bab fiqh ni selerak ni mula lagi lah. Bab fiqh selerak lagi habis. Hukum kau tu tak boleh makan, kau ni tak boleh makan, dia selerak ruhmi ke dah. Padahal dia nak patai, dia hukum. Tak kena. Dia hukum lain, patai lain. Kafe merah tak boleh makan, dia kata, kerana buh lemak babi. Hukum haram. Padahal dia nak patai. Sebab hukum ni nak hukum haram, hukum apa, tu kena tengok molek. Kena hukum taklifi ada 5, hukum wadhi'i ada 5. Dan kita sini pula. Kita hukum haram Nah kata hukum haram kena ada 5 perkara. Ada hukum wadhi'i. Kena ada syarat. Kena ada sebab. Kena ada manik. Ada sahih.
Pasti. Nak kata haram tu kena ada 5 ni. Bagi kita tak kerti buah perkara hukum. Nak kata wajib kena ada 5 juga. Nak kata sunat kena ada 5. Nak kata makruh kena ada 5. Nak kata haram kata makruh kena ada 5. Tu cara dia. Ni kita tak kerti pun sekarang hukum haram. Sudah. Lepas tu Tuhan tanya esok nak jawab lah nak. Macam mana kata haram? Mana dalil? Mana alasan? Sudahlah. Kita keluar tu dah kata haram. Dia mau pakah kita. Esok kena soal ni. Jangan berani sama sekali hukum jangan. Kena dok tak tahu. Ni sekerak tak boleh makan haram. Lucin tak boleh makan haram. Dia tengok dalam YouTube buat dengan lupa api. Tak lucu tak keluar haram. Tak boleh. Tak boleh. Mana sebab? Mana syarat dia? Manik dah tak? Sahih dah. Pasti 5 kali nak kata haram. Nak kata wajib. Nak kata ni wajib buat. Ada tak 5 ni? Mana syarat kata dia? Kata wajib. Kena ada syarat. Kena ada sebab. Manik. Sahih. Pasti. 5 kali. Maka 5 kali pun hukum wadi'i. Hak 5 kali hukum taklifi. Maka hukum taklifi wadi'i itu kena kun. Jadi 25. Mana? Wajib kena ada 5. Nak kata haram kena ada 5. Nak kata sunat kena ada 5. Nak kata haram kena ada 5. Nak kata makruh kena ada 5. Catuk tubik 5. Kita tak erti apa sekarang. Itu hukum. Esok kena soal. Esok kena soal apa esok. Tu. Lepas tu kita nak balik di bumi apa mana-mana kita nak naik pada 5 makrifah. Kerana pekoh kita jamai pahan. Tak apa lagi kita panggil. Betul Nabi suruh ngaji sampai mati buku tu dah tu. Betul Nabi suruh ngaji sampai mati. Hang nak reti benda ni. Habis. Ini saya kita nak royak nak kena guru mursyid. Nak kena guru mursyid. Pekah pun kena ngaji guru mursyid. Usul pun kena ngaji di guru mursyid. Ni ngaji usul hingga tak kenal Tuhan. Hingga pening nak kenal Tuhan. Tu dia. Tu kita ambil bukan timun di guru mursyid dah. Sebab kena Tuhan, kenal Tuhan mudah kali tak ada kali. Mudah kali-kali kenal Tuhan. Kita kata payah. Jalan. Tak payah dah bagi. Kenal Tuhan mudah pada kenal boleh lagi. Tu kata Mullah Basit. Kenal Tuhan mudah ada kenal wali. Mudah mana? Kita bangun pagi Bangun pagi kita nampak matahari naik syah. Allah Tuhan. Kenal dah tu. Tu kenal Tuhan. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kuasa, Tuhan bijak, Tuhan alim, Tuhan ilmu. Tu kenal Tuhan. Apa kata payah? Kerana mana mu tak kenal. Siapa mengaji Usuluddin kata kenal Tuhan payah, orang tu tak kenal Tuhan lagi. Nak kenal hal tu kenal Tuhan. Baik tu baik kenal Tuhan. Hati-hati. Gitu. Ngaji lah, ngaji. Tak nak ngaji yang mudah. Jadi pengertian hakiki dan makrifah telah pun kita bincangkan dalam bab yang lalu. Kita bincang dah, kita bahas dah. Kita bercakap dah. Tetapi kita belum lagi menyentuh tentang bagaimanakah petua-petua untuk menentukan seorang guru itu mursyid. Cuma dia royak ya. Kena hakiki makrifah. Tapi tua nak kenal guru mursyid tu mana rupa. Dia kena kenal. Hawa mu nak takut ular, tapi dia tak kenal ular takut dah. Cuma ular masuk dekat dia tak kenal takut, dia tak kenal. Jadi. Ni pun duk pasal semua cikgu mursyid, guru makrifah hakiki belah mana rupa. Dia tak cerita lagi. Sini dia nak royak. Nak royak betul rupa cara dia guna rupa guru mursyid tu lagu mana. Dia dalam membincangkan guru hakiki dan makrifah,
maka seorang yang mengajar muridnya akan memberi tua-tua cara-cara dan kaedah-kaedah. Ni nak ajak. Orang tu mursyid tu. Dia ajak upah orang mursyid, dia mengajar murid dia, dia memberi petua-petua cara-cara dan kaedah-kaedah mengikut pengalaman. Bukan mengikut dengan ra'yi. Tu ra'yi bukan. Tu guru mursyid. Dia uwi kaedah pada anak murid tu, cara-cara kaedah tu mengikut pengalaman, mengikut hak dia alim. Mengikut pahaman dia, mengikut pengerti dia dan mengikut pengajian. Ini kata gamak ya, tu bukan mursyid lah. Dan jalan yang dipelajarinya kepada anak muridnya. Untuk diamalkan. Jauhi pada anak muridnya untuk amal. Amalan tu. Untuk amal. Untuk buat kerja amalan pada anak murid dia tu. Sehingga mencapai satu martabat yang tinggi. Sehingga mencapai ke satu martabat yang tinggi. Jadi dia hajar anak murid dia pas senah-senah naik. Pas senah-senah naik. Paham pengerti dia. Hingga sampai martabat yang tinggi. Tu nak rayak rupa cara guru mursyid. Mencapai ke satu martabat yang tinggi di sisi Allah SWT. Situ apa kali dia berasa kata dia siapa? Tu bukan dah. Bukan dia dah. Bukan dia dah. Bukan dia. Itu saya sendirilah hati. Dan juga di sisi manusia, alam sejagat. Alam sejagat, alam pekat kita, manusia pun tengok. Dia tu martabat tinggi gitu gini. Sila Ta'ala pun tinggi, si manusia pun begitu juga. Tu nak kena rupa guru mursyid. Adapun yang dinamakan mursyid, apa makna mursyid tu? Maknanya ada satu pengetahuan. Satu pengetahuan atau pengalaman yang dilalui sendirinya oleh seorang yang menjadi guru tu. Dia tak tupai orang. Dia boleh sendiri. Mula dia mengaji lah, dia terima di guru. Lepas tu dia fikir sendiri. Pengetahuan atau pengalaman yang dilalui sendiri oleh seorang yang menjadi guru. Sendiri dia fikir sendiri dia. Dia kira, dia konkuah dua itu ing. Dia cari sendiri, dia fikir sendiri. Pengalaman dia, pengetahuan dia tu. Itu mana mursyid. Itu mana mursyid. Tengok ada dulu buat pepatah ke. Kata pepatah Syair kata. Kun samai kon, dai pasupakan dua tu ing. Kun samai ni, dai pasupakan cak kun in. Tu yang lain dah. Dua tu ing tu paling mursyid ni. Dia kaji, dia fikir, dia wikrak. Dia suluh dengan akal dia. Itu mana mursyid. Dulu saya sendiri lah ni tupai orang. Tapi tak apa dah. Orang akal tu tak lagi. Kena tupai demo dulu. Maka mursyid ni. Ada satu pengetahuan. Atau pengalaman. Yang dilalui sendiri. Oleh seorang yang menjadi guru. Kon kuah dua tu ing. Rasa sendiri, fikir sendiri, kira sendiri. Pasal tu hawi akal dah. Tu hawi ibu fikir tu ada dah. Ibu fikir, alat nak fikir tu ada. Alat pengetahuan, alat pengalaman tu hawi. Bukan semata tak tupai orang dengan buta tuli tu dah. Ada kakah. Gitu. Dan ianya benar-benar mengetahui. Ianya mana guru mursyid tu. Benar-benar mengetahui di semua bidang ilmu. Semua dalam bidang ilmu tu dia tahu.
baik ilmu majaz, ilmu isti'arah, ilmu bayan, ilmu mati, ilmu usul, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dia mengaji belaka, reti belaka. Mana hukum adat, mana hukum akad, mana hukum syarak. Itu. Tu panggil mursyid itu. Semua dalam bidang ilmu dan pengalamannya yang pernah diterukai sendirinya. Semua pengalaman tu dia ukar sendiri dia. Tanpa diambil daripada pandangan orang lain. Dia tak ambil demo dak. คนคว้าด้วยตนเองฮาซากูมอร์เซไม่พึ่งใครคิดด้วยตนเองที่นี่อุปมอร์เซ tapi ada alat, ada ilmu lah, bukan jahil. Allah ni tuan tak mengaji nyuk pandang, ไม่ใช่ dia ada dia. Benar-benar dia tu mengetahui semua di bidang, dalam bidang ilmu. Dalam medan ilmu dia tahu. Mana ilmu akal, mana ilmu adat, mana ilmu syarak, mana fiqh, mana usul, mana tasawuf. Mana mati, mana ilmu bayan. Gitu. Gitu. Itu royak rupa cara guru mursyid. Allah yang pernah diterukainya sendiri. Tempat memang tidak. Tidak diambil dari pandangan orang lain. Dia kira sendiri. Fikir sendiri. Cek sendiri. Cerita orang lain. Hak cerita orang lain tak ambil tak? Dia dengar apa dengar. Dia. Dengar. Kita dengar dah. Jangan tolak. Jangan gaduh terima. Gitu. Jangan gaduh tolak. Jangan gaduh terima. Kita tawakuh. Kita teradu, kita fikir molek. Tu dia ada, dia tak ambil daripada pak atau orang lain, cerita orang lain tak. Kita ni gai hak demo. Golek kita ni gai hak demo. Lekat. Baik kurang apa kapung mengepek. Tak ada baik. Atau daripada bahan-bahan bacaan yang kemudiannya. Bersih mengikut fikiran mereka sendiri. Tanpa bersandar kepada laduni. Dia fikir sendiri, dia kira sendiri, dia cek sendiri. Gitu. Dia tak sandar pada laduni dah. Kalau laduni suku. Ni rajak rupa mursyid tu. Dia jadi lagu tu. Biasanya, guru yang mursyid adalah terdiri daripada seorang yang tinggi bertabaknya dalam ilmu hakiki dan makrifah. Tu golek gitulah. Nampak mursyid tu orang tertinggi dalam medan ilmu hakiki dan makrifah tu, fikir dia tinggi. Kerana semasa perguruannya dulu, masa guru masa mengaji dulu tu. Kerana semasa perguruan, semasa dia berguru duk mengaji lah. Dulu seorang yang menjadi guru itu telah pun mengalami sendiri pengalaman laduni yang kebanyakannya ilmu laduni itu membicarakan hal-hal ilmu gaib. Jadi golek masa guru dia sedang mengaji di guru dia sepatutnya juga. Dia membicarakan hal ilmu gaib yang terkeluar daripada tahap pencapaian pemikiran manusia. Jadi dia tu masa mengaji guru dia berfikir dia tu baik. Terluar daripada fikir manusia biasa. Dengan lain perkataan, guru yang mursyid bolehlah ditakrifkan secara nutal, iaitulah secara jelas tu terangnya, iaitulah sang guru yang mengajar muridnya daripada pengalaman ilmu pengetahuan yang dia alami sendiri. Itu maksudnya.
Mana dia ajar anak murid dia tu ilmu dia dapat dengan sendiri dia. Pengalaman sendiri tapi dia ada ilmu cukup lah media ilmu tu. Sama ada di alam hakiki maupun di alam makrifah. Ia tidak pernah meniru orang lain. Dia tak tiru dia mau dak. Dia tak tiru dia mau dak. Ia tidak pernah tertarik dengan cara orang lain dak. Orang lain pun dak, dia tak tiru dia mau dak. Tetapi ianya mewarisi ilmunya mengikut pengalaman yang pernah dilalui semasa ia menjalani latihan ilmu hakiki dan makrifah bersama gurunya dulu. Mana dia boleh dia mengajar demo tu, ilmu dia terima di guru masa dulu. Masa mengaji itu, maka dia ambil ilmu itulah. Dia mengajar anak murid pula. Hadza ta'rif guru mursyid. Guru yang berpengalaman begini adalah terdiri daripada seorang guru yang pernah diijazahkan oleh gurunya. Dia terima guru dulu tu. Dia ijazah, diizin oleh gurunya dulu.